Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Rizal Swahili Channel. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.35 pagi. Hari ni hari Minggu guys. Saya hari ni kerja. Nanti tengah hari nanti pergi kerja lah. Bagi kita management duty hari ni. So pagi ni macam biasa saya akan breakfast 2 biji telur. Tapi 2 biji telur lagi balance saya tinggalkan untuk Ryan. Tapi sebelum saya pergi kerja nanti, biasalah saya akan masak dulu untuk stok ayam kat rumah lah, sebab dia seorang kat rumah. So hari ni saya adakan gonjeng tinggal dalam chiller saya tu. Nak goreng biasa je guys. Dia ni lain ni dia tak songeng sangat pasal makanan. Saya ada nasi, ikan sikit. Yang penting ada kicap. Itulah, kalau ada yang berkuah pun dia suka. So guys, terima kasih yang dah like dan subscribe di channel. Terima kasih yang dah sentiasa menonton vlog saya hari-hari. Terima kasih. So insyaAllah kita akan update lagi video-video yang terkini. So guys, jom kita tengok saya nak masak ikan goreng gonjeng dah tu kan. Sebab kalau tak ramai memang macam ni lah saya goreng yang simple-simple je kat rumah. Tapi semestinya tak akan tinggal ke rumah kalau tak ada makanan. So guys, stay tune. Okay guys, jom kita tengok apa dalam tahi saya ni. So ikan guys, kita nak masak siang dulu guys. So ikan gonjeng ni, cara masak dia satu je guys. Kalau tak buat masin, kita goreng. Simple. Kita goreng crispy je guys. Kalau orang lagi buat ikan masin, ikan pirang, ikan gonjeng ni. Kalau tak pun buat umai pun boleh. Ini fresh guys, tengok. Fresh. Saya memang tak beli banyak. Cukup-cukup lah makan nak beranak kan. Bukan ada siapa pun. Kalau Awin ada balik rumah, memanglah kita bertiga je yang akan makan. So jom kita siangkan guys. Okay, kita siangkan. Ikan ni simple dah siang guys. So actually tak payah nak buang perut dia. Yang ni goreng kering dia dah sedap makan. Kalau nak buang boleh, tapi jarang buang guys. Kalau saya buat habis sikit je, buat dia punya isi. Dipul sikit-sikit lah. Kalau lagi buang guys. Kalau tak lagi tak apa, tak ada masalah. So perut dia pun sedap juga. Jadi kita scalekan ikan gonjeng ni. Simple kan. Awal saya masak tengah hari guys. Sebab nanti nak awal sikit nak pergi kerja. Sebab kita ada buat pack food ini untuk Jun. So kita masak awal lah. So taklah Ryan kau kelaparan. Dia boleh je masak sendiri. Tapi itulah, masak Maggi, masak nasi goreng, telur. Jadi kenalah aja sikit protein lah kalau nak makan. Dia hanya tak makan udang, air licik. Nak cakap licik tak lah, tapi tahu dia memang tak berapa suka. So kita goreng ikan. Yang ni dia okey. Dia suka makan goreng crispy.
chicken. Lepas tu kita boleh dengan sini je guys. Okay, so kita nak mainnya simple je. Garam, haji, sabut kunyit. Saya kurang garam tadi, tambah sikit garam. Okay, cuba. So ini kita akan gaul-gaulkan. Okay guys, ini kita dah ini tengok. Ni goreng sedap, goreng crispy sedap ni. So untuk guys, kita masak nasi. Kalau banyak memang saya masak satu kong ni lah guys. Ni dalam lingkungan 200 gram. So kita akan masak nasi guys. Satu buah bantal banyak, kita masak satu kong je lah. Tiga kali cuci guys. Cuci. Jangan lebih 3 kali. Nanti dia punya zat-zat hilang. Jadi dah pun dia cukup bersih. Guys, sukat pakai tangan je guys. Kalau tak nak suka pakai tangan, pakai bowl je tadi, puncut. Kita dah biasa pakai tangan je. So bawah kita kena lap-lap sikit. Right. So kita biasa bagaimana nasi masak guys. So kita panaskan minyak. Yang ni minyak semalam saya pakai, bukan minyak baru guys. Sayang, masih bagus. So kita akan gunakan minyak yang dah terpakai ni untuk goreng. Okey, minyak pun dah panas guys. So jangan terlalu kuat. So kita dah goreng. Ini 2 batch lah kita goreng. Okey. Goreng jangan kuat api sedang besar guys. Guys, kalau weekend memang macam ni lah. Saya memang jarang-jarang sekali nak jalan-jalan kat luar. Memang tak berapa suka sangat lah. Kalau tak ada tujuan, saya tak keluar. So saya lebih suka hadap kat rumah, layan movie, layan Netflix ke apa ke. Yang masak-masak lah. Kalau ada aktiviti hotel buat kat luar untuk weekend, mungkin kita akan keluar. Kalau dah umur macam ni guys, nak santai-santai tu jangan. Tapi saya memang sangat nak pergi camping. Kita tunggu kawan-kawan lain tengah plan nak pergi camping, tak tahu bila. So kita tunggulah bila kita nak pergi camping next trip. So guys, ayam pula, ikan pun kita dah nak siap, first plan dah siap. Kalau nak goreng crispy, biarkan lagi. Ini pun saya nak crispy. Kepala dia tu sedap makan guys. Sekejap lagi. Lepas tu kita akan cut goreng satu lagi. Okey, ni dah masak. Kita nak goreng satu lagi. So inilah. Okey guys, kita pun dah siap goreng ikan gonjeng kunyit guys. Simple je untuk makan tengah hari. So cukuplah. Saya tak ada beli sayur. Orang lain tak berapa suka makan sayur. So cukup nasi dan ikan pun dia okey. Lepas tu dia plus
nasi lagi tu. So guys, terima kasih yang dah subscribe, like dan share Rizal Suhaidi channel. Oh, belum grooming lagi ni guys. So, jumpa lagi di next content guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga dipermudahkan urusan, dimudahkan rezeki.